Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan daripada Zordak Motorsport dan juga daripada drcreator.com. Okey, so hari ni saya nak cerita ada satu kereta ni X50. Dia beli terpakai lah, kereta used car. Okey. Cuma yang satu je. Dia tak suruh doktor kereta inspect dulu. Buat inspection dulu. Jadi hasilnya kenapa? Jom tengok. Head dah kena angkat. Enjin dia kaput guys. Tengok, kalau korang tak check dulu bila nak beli kereta terpakai, so risiko dia contohnya macam ni lah. Enjin rosak lah, gearbox rosak lah, overheat lah, apalah. Untuk kereta ni, enjin dia problem. So nak tak nak kena hantar workshop juga. So kalau korang baru beli, contoh baru beli seminggu, dah kena masuk workshop. So kalau nak elakkan daripada terkena macam ni, pastikan korang roger dulu drcreator.com. Masuk dalam tu, buat booking. Saya sendiri akan datang check kereta korang tu nak beli tu okey ke tak okey. Okey, kira macam coach. Coach beli kereta. Sekarang kan saya buat guna perkataan coach. Okey, itu saja. Assalamualaikum.